Assalamualaikum, selamat pagi. Bateri kamera 1% tak tinggalnya. Okay, tak apa, tak masalah. So hari ni kita akan bawa motor ni. Masalahnya sekarang ni kosong. Brek langsung tak ada, kosong habis. Tak tahu lah bocor ke, nak kena bleeding ke. Okey, dah selesai tadi. Motor tu sekejap je, dia kata ada cuma apa, bleeding je. Tak ada apa, tak ada kebocoran. Risau juga ada bocor ke apa kan. Kita sampai dekat sini. Dari tadi sampai dah sebenarnya. Kopi Bean ni kuat favorite. Đâu? Okey lah, kita nak pergi gunting rambut kejap. Kita tengok barber tu buka tak. Tadi pergi belum buka lagi. Rambut pun dah panjang. Tak buka lah. Mana ada lagi lah ni lah. Takkan nak pergi salon. Membazir. Pesen baru kita hari ni. Kali ni malah gunting pendek. Gunting rambut. Borak dengan barber tadi daripada Punjabi. Saya ingat kerja gunting rambut ni tahan lama lah. Tak makan di AI kan. Semua orang mesti akan gunting rambut. So tak ada AI yang boleh, teknologi yang boleh gantikan kerja barber ni. So siapa kalau nak kerja, tak ada kerja, belajarlah gunting rambut. Okey lah, dah siap dah semua. Settle Jumaat. So motor ni dah berapa tahun? 2016, 2017. Masih lagi berkhidmat dengan Cemalang ni. Okey lah, tu je vlog pendek untuk kenang-kenangan.